Kita kena ada kesabaran ni. Sabar sekolah daripada iman. Tapi buat ketupat ni buat aku hilang sabar. Iman pun dah tiada. Cuma tengok. Tangan aku yang berpuluh. Jas. Kau buat apa ni? Kau buat ketupat kah? Kau balik tangan ni? Buat ketupat lah. Kau dah ada belajar kah? Ada nenek aku ajar tu hari. Aku lupa. Habis tu kenapa balik tangan ni? Aku lupa. Oh. Tak apa, aku ajar kau nanti, okey? Okey. Kau boleh ketupat tak? Ketupat rendang. Nak? Boleh juga. Kita order di satu tempat ni. Tengok. Ni kita banyak ada nasi semua. Best. Ni paling best. Jap. Jas, ada rendang lah, Jas. Memang semua ada. Oh, bagus saya pilih, Jas. Ni produk UGM kan? Oh, iya ke? Stok dah tak banyak ni. Kita borong lah, Jas. Borong. Kita ambil 10. 10 lah, Jas. Cukup lah untuk kita dua, Jas. 5, okey? Boleh. Okey. Add to cart. Pay now. 3 tahun so kita di bandar ni, Jas. Jadi, Mau balik kampung. jom lah. Tapi kau ingat kan jalan balik? Mestilah. Walau baru 3 tahun duduk bandar. Takkan dah lupa. Aku takut sesat lah, Jas. Jangan risau. Kau jangan bawa pergi mana-mana. Kau ingat kan map? Mestilah ingat. Ni, rumah Pak Salim. Okey. Yang kedekut tu. Okey. Jalan lurus. Ke kanan. Okey. Ni gerai makan yang kita tak bayar tu, hutang dah bertimbun tu. Belok kanan. Belok kanan lagi. Okey. Jumpa rumah Mak Senah. Okey. Rik. Kau dah order e-hailing? Oh, sudah tadi. Tinggal tunggu sampai ya. Dekat je ni. Apa dia punya nombor flat? Kau main game. Tapi aku sudah order. Oh, okey. Aku lupa nombor Jom lah, tunggu situ kalau Okey, jom lah. Ni kan? Oh iya, dah sampai dah, Jas. Okey. Jom. Ya, balik kampung. Ya, jom. Okay. Masuk, Jas, masuk. Jom. Assalamualaikum, Bang. Masuk. Okey, terima kasih. Kampung. Ni barang ni nak balik kampung. Raya. Okey. Ni dah. Right. Untuk siapa pula ni? Natasha pula. Adalah apa Selamat Hari Raya Aidilfitri. Apa yang nak letak? Susahlah. Maaf Zahir dan batin. Bolehlah. Ini dah. Okay. Bolehlah. Boleh saya bagi kat kawan-kawan. Hari ni hari raya lah. Kita send stiker kat kawan-kawan je lah. Kita send. Selamat Hari Raya. Ya. Yeah. Siapa lagi? Kak Alishada. Dekat kawan-kawan lah Mamadah. Oh, family sepupu. Okey. Tadi kita dah beraya dekat rumah Mak Teh. Jadi sekarang kita nak raya dekat mana? Nak raya kat mana? Saya tak tahulah. Banyaklah. Kalau rumah Mak Teh dah, kita beraya dekat rumah Mak Long. Betul? Lepas tu,
kita beraya dekat rumah Sofia sebab Sofia ada buat rumah terbuka. Ya ke? Ya. Pukul berapa? Saya pun tak tahu tapi kita terjal je lah rumah dia. Kan? Jomlah. Jomlah. Jom. Alisha, nak tak kita buat transition raya? Nak, jom. Tengok ni. Kita buat Nak. Jom. Alright, jom. Kejap nak betulkan rambut. Okay. Okey. 1, 2, 3. Jom raya dengan saya. Sudah lama tak berjumpa. Kampung belah mata. Tengok balik. Jom Cantik kan? Cantik lah. Yelah cantik. Kita boleh send. Okay, airdrop kat I tau. Boleh.